Kat warga India semualah. Lain kali, kalau kau nak buat kuil, kau jangan buat dekat Selangor. Kau jangan buat dekat Penang. Yang kau pergi buat dekat Selangor dengan Penang dah kenapa? Nanti geng-geng Zamri Vinod ni akan melalak. Dia akan berhimpun untuk robohkan kuil tu. Kalau kau nak buat tempat selamat, kau buat dekat Kedah lah. Dekat Kedah ni, geng-geng Zamri Vinod ni, dia takkan bersuara punya. Apatah lagi dia nak buat himpunan, nak suruh roboh, desak kerajaan negeri ataupun PBT, robohkan kuil tu. Lagi satu ni kuil dekat Bukit Mentajam ni. Yang mana dia orang nak buat himpunan. Ni, masa akan datang ni lah nak buat himpunan pasal kuil tu dah 100 tahun kuil tu. Sebab apa dia nak buat himpunan dekat situ? Sebab kuil tu tak sah. Lagi satu pula kuil tu berdekatan dengan hospital. Bila musim perayaan, dia mengganggu lalu lalang dekat situ. Kalau kau buat dekat Kedah, dekat Kulim ada juga. Kuil yang berdekatan dengan hospital yang tak sah. Tapi tak ada masalah pun. Tak ada pun. Orang nak buat perhimpunan roboh dekat situ. Tak aku cakap. Buat dekat Penang, buat dekat Selangor, memang geng-geng Zamri Vinod ni melalak lah. Kalau kau buat dekat tempat pas, selamat.